Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ramai-ramai yang kat Jabatan malam ni Ustaz? Apa cerita? Cerita sikit Ustaz. Okey. Saya semua dah sedia maklum lah soalan-soalan tersebut. Semua sedia maklum malam ni akan ada mesyuarat khas MTPN yang akan dihadiri oleh keempat-empat lah wakil daripada parti komponen yang ada dalam Perikatan Nasional. So pada malam ni akan ada mesyuarat. Saya yakin ramai-ramai ini tidak lain tidak bukan untuk mengetahui apakah keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan. Cuma saya secara yakin bahawa perbincangan pada malam ini adalah lebih menjurus kepada penyatuan ummah, menjurus kepada bagaimana parti-parti Melayu Islam dan juga non-Muslim yang tidak ekstrim dan sebagainya akan disatukan, dan mungkin perbincangan pada malam ini adalah lebih menjurus kepada untuk menerima kemasukan-kemasukan parti-parti selain daripada empat yang ada ini demi untuk memberikan kekuatan kepada Perikatan Nasional dan menjayakan perpaduan ummah yang disebut, yang dicanang oleh PAS sendiri, dan cuba untuk dijayakan pada malam ini insya-Allah. Soalan yang paling kritikal Ustaz. Okey. PAS dah putuskan hubungan bersama politik yang satu. So adakah meeting malam ni adalah untuk menentang satu? Direct. Yang tu kena tanya pada pengurusi PN, sebab saya bukan pengurusi PN. Tapi saya tak pastilah nak menjangkakan perkara tersebut ataupun tidak. Tapi yang pasti saya yakin malam ni dibincang untuk menerima wawasan untuk masuk. Jadi bila wawasan masuk bersama dengan PN, Bersatu kena terimalah. Kalau tak terima, so kita serahlah pada Bersatu. Saya rasa begitu. Saya tak ada, mungkin tidak ada perbincangan hal yang berkaitan dengan tendang sesiapa, tapi kita nak bincang menerima sesiapa, dan kalau terima kena duduk bersama, kena bincang dan usaha bersama. Jadi kalau rasa tak selesa, keluar. PRN Johor, PRN Negeri Sembilan, apa pendapat Ketua Pemuda PAS Malaysia? InsyaAllah PN akan menang dan merintah Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Tekan dulu pastikan. Abi. Okey. Ya, wah makin sehat. Okey, baik. Wah, okey. Boleh baju ni? Allah.